Di setengah kawasan sesuatu tempat tu, dia bukan hanya ada satu klinik, dia ada lebih daripada satu, 2, 3, 4, hatta 10 sekalipun akan ada banyak. Tetapi apakah yang membezakan klinik A, B, C dan D yang membuatkan orang akan pilih setiap daripada mereka? Memang betul, ada yang datang because of dia dah kenal lah klinik tu ataupun by recommendation and so on. Tetapi positioning as a klinik punya business tu, dia nak orang kenal dia sebagai apa? Klinik untuk orang tua ke? Klinik yang memang expertise untuk golongan wanita-wanita yang dah buka buku pink ke? Ataupun fokus kepada klinik-klinik keluarga secara generalnya. Setiap klinik dia kena ada uniqueness dan juga positioning yang orang tahu je, okay, klinik A ni orang nak pergi sini because of dia punya expertise dekat sekian-sekian. Itu yang kita kena set dululah. Dan lepas tu, baru kita akan buat gerak kerja marketing tu lah. Sebagai contoh, kita buat brand positioning dan kita akan buat service offering punya positioning. Apa service yang kita nak tawarkan? Apa loss leader services yang kita nak tawarkan dulu untuk tarik orang datang? Maknanya servis-servis murah lah. Bila dia dah datang, dia dah melangkah kaki masuk, kita dah buat consultation, dia dah ada experience dengan kita, pengalaman dengan kita. Kat situ kita boleh upsell dia dengan rawatan-rawatan susulan untuk memastikan dia boleh dapat rawatan terbaik dan kita boleh bagi kepada dia based on expertise yang kita ada. Itu the first step yang kita kena buat lah sebelum kita nak kena buat awareness tu. Ni saya tak masuk lagi awareness apa gerak kerja yang kita nak kena buat tu. So bila kita dah kenal diri kita, now we're gonna know who is our target audience. From there barulah kita akan buat kerja-kerja yang selalulah kalau kita pergi masuk kelas online ke apa ke, you kena buat Facebook ads, you kena buat TikTok ads, you kena buat content dan sebagainya. Tapi bila kita nak buat content, nak buat semua benda tu, kalau kita tak kenal diri kita, kita tak kenal audience kita, jangan buang masa lah buat benda tu. Buat penat je, buang duit je, rugi. So mulalah akan kata, platform ni tak boleh jual, ni tak berguna, benda ni tak boleh buat. Banyak businesses ada masalah yang macam tu lah for the past few years saya handle kan.